Assalamualaikum. Ni saya akan tunjukkan macam mana nak duplicate screen. Ini kalau kes menggunakan masalah tembok dual screen. So kalau yang biasa guna dual screen tu, apa yang anda perlu lakukan ialah dekat masalah tembok, dekat sini ada quick setting, tekan switch display. Tapi ni kena pastikan TV nombor 1 sebagai TV main lah, nombor 2 tu sebagai duplicate dia punya. So port dia pastikan yang betul lah, cucuk tu. Port yang dekat dengan power in tu, yang tu screen nombor 1, yang sebelah dia screen nombor 2 lah. Pastikan TV admin yang kita aktif sekarang ni adalah port yang di nombor 1. Kalau tak biasa guna dual screen tu, guna HDMI splitter lebih mudah lah, tak perlu nak switch, tak perlu nak check semua tu. Okey, apa yang anda perlu lakukan ialah klik pada switch quick setting, pergi dekat sini switch display, pilih duplicate. So duplicate nanti dia akan duplicate screen 1 tu kepada screen nombor 2 lah. So nanti dua-dua screen tu akan nampak benda yang sama. Ni kalau nak gunakan dua screen, dual screen daripada masalah time box tu. So mudah je. Okey, sekian. Terima kasih.